bujang jangan. Oh ada damai jika ada rokok. Jalan dan jauh tersengguh, rumit melecet air lutut terbengkok. Bujang jangan. Poket kosong air penuh abu. Tak ada nasi hanya kek dan calon. Sampai terlupa cebok. Jalan yang mana air tolonglah. Kita sudah sampai di sini. Sekarang kita mau pergi ke rumah pendekar Masdo. Apa nama tu? Mustara. Sama saja. Duit pun sudah tak ada. Duit. Sudah hilanglah duit aku curi tadi. Kampung mana dah? Kampung sana lah. Sana laut lah bodoh. Sana. Sana lah kampungnya. Jalan dah. La 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 la. Bujanglah pun ada majlis, ada ruku, jalan jauh tersengguh-sengguh, tumit melecet air lutut terbengkok. Bujanglah pun poket kosong air penuh abu. Tak ada nasinya kecen calo sampai terlupa cebok. Bujanglah pun, bujanglah pun, bujanglah pun, bujanglah pun, bujanglah. Baiklah cikgu, esok pagi jangan lupa datang ya. Kita ada ramai anak murid yang ingin belajar. Baiklah, saya pergi dulu ya. Selamat tinggal. Selamat tinggal cikgu. Berapa punya cantik dah. Kita kejar dah. Bapak, tadi ada 3 pencuri kejar saya. Mana dia? Yang tu. Kau ingat dalam? Oh, korang ni pencuri ya? Masuk. Ini pendekar mustar tau. Ros, ini ke pencuri ya? Ya, yang itu bapak. Kalau langkah untuk pencuri, ini buat. Pak, kami bukan nak
Pencuri Pak, kami nak belajar silat. Ya Bapak, tadi kami lihat pakcik bersilat sungguh hebat. Lah, kenapa tak cakap? Habis sempat semua gerakan aku tadi. Teruskan aku. Tengok apa lagi? Jom masuk. Anak ni namanya siapa? Nama saya Syamil bin Sani. Anak ini? Nama saya Afiq bin Hashim. Anak ini pula? Nama saya Azim bin Aidi. Kiranya korang ni bukan saudara tapi sahabat agaknya ya? Ya, pakcik. Kita ini sahabatnya sudah lama. Sejak dari dalam perut. Anak ini kerja apa? Kerja kita bukan makin teruk. Siang malam tak dapat tidur. Iya. Kerja apa? Kerja kira bulu kambing. Tak terkira banyaknya tu. Tak kira, pakcik. Anak ini pula? Kerja saya paling berat, pakcik. Siang malam tak dapat baring. Kerja apa itu? Menunggu ayam jantan bertelur. Berapa lama nak tunggu? Entahlah, pakcik. Anak ini pula? Kerja saya berbahaya pakcik. Kerja apa? Sambung ekor beruang. Salah beruang tengah. Ya, saya ngep. Alamak. Kenapa cari kerja berat-berat nak? Apa boleh buat? Nasib badan. Pakcik-pakcik, Ya. yang kecil-kecil, yang cantik-cantik, yang comel-comel yang kami kerja tadi itu siapa? Oh, yang itu. Itu Ros, anak pakcik. Cantiknya. Okey, sekarang murid-murid, cikgu nak semua ikut cikgu. Alif. Se. Okey, sekarang cikgu nak murid-murid baru yang baca. Wah, baru masuk dah pandai. Mestilah cikgu. Kami semua dah tahu huruf ini. Tapi sampai jin je cikgu. Sebab sampai jin saja cikgu kami dah mati. Memandangkan semua murid-murid dah faham huruf-huruf itu, jadi cikgu akan terus dengan huruf yang seterusnya. Okey. Alif. Se. Ini huruf apa murid-murid? Aduh, waktu ni lah cikgu kita mati. Okey Cik Syamil. Ini huruf apa? Dia ada tangan, dia ada ekor. Lepas tu dia ada mata kat tengah. Oh, dia ada satu mata tu. Ya. Dia ada ekor. Ya. Dia dekat tanah. Ya. Oh, huruf mambang tanah, cikgu. Ni bukan huruf lambang tanah Cik Syamil. Ni huruf jim. Oh, baik. Jim dengan mama tanah kan tak jauh. Okey, dah komplit tak? Baik Cik Afiq. Ini huruf apa? Dia sama macam jim. Murid sama macam jin. Tapi dia tak ada mata kat Dia tak ada mata kat tengah. Ini jin mata buta cikgu. Cik Afiq. Ni bukan huruf jim mata buta. Ni huruf ha. Oh, huruf ha. Cik Hazim. Ya cikgu. Cik Hazim dengar tak huruf ni? Tak tahu cikgu. Kalau jim matanya di tengah. Kalau huruf itu matanya di atas. Itu jim pakai tocan. Dan tadi saya tengok Cik Azri asyik-asyik gelak. Tapi tak kalau Cik Azri baca ni huruf apa?
Kita belajar dulu ni cikgu. Ini huruf M. Lah jangan asyik gelap bawah sangat. Ni bukan huruf M. Ni huruf H. Pakcik, Ya. tu. Kenapa kau datang kemari? Aku nak tuntutan. Tuntut apa? Satu bot hilang, RM100. Dua bot hanyut, RM200. Ubah buatan, orang bengkak, RM400. Ubah buatan, orang luka, RM500. Semua sekali, RM728. 1 sen pun kami tak akan bayar. Apa nak jadilah. Nanti aku bagi penghulu. Terpuluh tak ada datang. Malah dia cilik berak-berak. Nanti aku bagi polis. Polis pun tak boleh datang. Semalam dia jatuh sungai, tergelincir. Kalau macam tu, aku tunggu kat sini. Semua duduk. Kita tunggu kat sini. Hutang boleh selesai. Aku jadi menantu kau ya, Pak. Tak ingin aku. Dah lah tua. Klepot. Sekarang memang nampak tak handsome. Kejap lagi aku balik, aku pakai bedak banyak-banyak. Biar jadi menantu idaman kau ya, Pak. Biar saya habiskan diorang ya Pak. Pergi Syamil. Macam mana tadi Pak? Sumbang. Lepas tu macam mana? Hantam sajalah. Hentam sajalah. Sabar. Kau akan terima pembalasannya nanti. Ya. Hai, dengan Kak Lan dan Samseng. Kalau berani sila lawan. Sudah, balik. Aduh, dia balik selipar lah bapak. Alah, kenapa kau tak elak? Macam mana nak elak? Silat pakai selipar pakcik belum ajar. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra sejati dan mulia. Kepentingan sendiri tidak diingini, bahagia kekasih saja yang diharapi.
korban apa saja, harta ataupun nyawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.